Raya kat kampung ke raya kat bandar? Mana lagi best? Setiap tahun mesti ada orang gaduh. Cakap raya kat kampung lagi meriah lah. Cakap raya kat bandar lagi relax and chill lah. Jadi saya akan share perbezaan antara raya kat kampung dan juga raya kat bandar. Yang ketiga, suasana raya di kampung dan juga di bandar. Biasanya kalau suasana dekat kampung ini lagi meriah lah. Pagi raya tu bila bangun tidur tu bunyi ayam berkokok dan juga terus hidu bau rendang dan juga lemak yang dimasak oleh nenek kita ataupun mak ayah kita. Dia punya feeling tu memang lain macam masa tu. Lepas tu pergi jalan kaki kat masjid mesti ada orang kenal. Ni cucu Kamil kan? Ini cucu Pak Mat kan? Manakala kalau raya dekat bandar biasanya pagi-pagi dah kena hadap jam nak pergi solat raya tu. Habis solat raya balik rumah masing-masing. Yang kedua dari segi makanan pula. Kalau kat kampung dia punya makanan biasanya semua homemade. Buat sendirilah katanya. Makanan mesti masak ramai-ramai sambil bergosip dengan orang kampung. Kuih raya confirm sedap sebab nenek yang buat. Biasanya kalau kat bandar raya biasanya makanan yang dah siap. Tapi kadang-kadang best juga dapat makan makanan dekat mall yang restoran mahal-mahal bersama orang tersayang. Dan yang pertama ialah family gathering. Kalau raya kat kampung ini dia punya meriah lain macam sebab semua saudara mara, semua nenek, atuk, saudara, makcik, pakcik semua berkumpul dalam satu tempat. And then kalau malam-malam sebelum hari raya tu tidur dekat luar, hamparkan toto yang sangat tebal dan selesa. Jadi kat situ memang tak boleh cakap lah kemeriahan itu. Setahun sekali je boleh rasa benda tu. Kita boleh berjumpa saudara mara yang sudah lama tidak jumpa. Manakala kalau di bandar biasanya lebih relax dan chill. Biasanya malam raya tu kita akan duduk dalam rumah beraircon sambil tengok Netflix, tengok hiburan. Kalau nak keluar rumah pun biasanya pergi open house orang-orang kaya, dapatlah merasa makanan yang sedap-sedap. Kalau yang di perantauan, video call je dengan family di dalam telefon. Jadi korang tim mana? Raya yang havoc ataupun raya yang cicil je? Cuba komen.